bermegah-megah. Di antara megah yang berlaku ni apa tuan? Soal anak. Yang ni banyak berlaku. Nak kita berhenti segilah ni. Soal anak tuan, dia banyak berlaku. Kita yang Allah kurnia anak lebih sikit kadang-kadang. Nah, kadang-kadang kita jumpa orang Melayu ni tolong betul. Kalau dia nak main musia raya, balik pesan ke isteri. Orang lelaki ni jarang, suami jarang. Isteri bila depa jumpa, di antara dialog yang akan depa bincang adalah soal anak. Anak hang dah buat apa? Anak hang berapa orang? Anak hang nikah tu dapat ada isi sekejap lagi. Dia akan tanya soalan-soalan. Balik kita sebagai suami wajib kena pesan. Tuan-tuan, pada orang yang ada anak tak ada isu. Tapi pada orang yang tak ada anak, isu yang besar. Isu yang besar. Tetapi tanya sahabat-sahabat kita, ada adik-adik kita, adik-beradik kita yang Allah uji tak ada anak. Emosi ni terganggu tuan-tuan. Tu terganggu, jangan duk kata apa lah. Saya sendiri dulu setahun kahwin, isteri saya balik di Mesir, saya duduk di Malaysia. Setahun duduk jauh ni tuan-tuan, saya duk kata lah, tengok negro pun nampak segak tuan-tuan. Nah, setahun duduk jauh. Dalam kami duduk jauh, setiap kali kalau pergi kuliah muslimat, mesti dia tanya, ustaz, tak boleh anak lagi kau? Kita duduk fikir macam mana nak boleh anak isteri duduk jauh ni, bukan boleh impose laju ke apa? Tapi nanti dia bertanya, dia akan mengganggu emosi. Padahal kita ni ada alasan lah sebab isteri saya duduk jauh. Tapi bila duduk tanya-tanya tuan-tuan, dia jadi torture ni. Mental disorder ni dia jadi. Mental kita gila apa ni. Tapi kita ni takut, tapi mengajar sekali mesti bertanya. Kalau boleh saya nak buat surat, saya tempel, saya kat diri seorang-seorang, terus duduk tanya lah, ni lah jawapan. Yang A, dia B, C. Tuan-tuan jangan tanya orang. Tambah Allah uji dia, bertahun tak ada anak, lagi kesian. Soalan tu tuan-tuan merosakkan mood dia sepanjang hari, rosakkan dia punya hubungan dalam keluarga. Dia tengok suami dia rasa nak marah, suami tengok isteri rasa macam tak tahu nak salahkan mana-mana. Kita tak tahu dia ikhtiar ni macam-macam dah. Jangan tertongkat ni, tongkat motor pun telan lah tuan-tuan dia lah. Jangan duduk pasien tuan. Tuan-tuan pergi tanya orang yang tak ada anak, macam-macam dia try. Baru ni masjid Padang Temusu jumpa seorang hamba Allah. Dia mai jumpa, dia kata, ustaz, saya kahwin tahun 1980-an. Saya pun tak ada lagi tuan-tuan. Kira umur perkahwinan dah 30 tahun lebih. Lah dah monopah tuan, tak ada anak. Dia kata, ustaz macam mana nak buat? Saya kata nak buat macam mana? Saya kata, kau macam ni lah kata. Saya panggil dia makcik, sebab dia dah berumur dah 60 lebih. Saya kata, makcik satu benda nak tanya, minta maaf lah. Saya tak duduk di tempat makcik. Cuma nak tanya satu. Dalam tak ada anak ni, apa benda yang makcik selalu dapat buat? Dia kata yang pertama, semai jemaah tak tinggal. Dia tengok, alhamdulillah. Itu nikmat Allah bagi, dengan Allah tarik satu nikmat yang lain. Yang kedua dia kata, dapat pergi umrah hampir setiap tahun. Allahu Akbar. Cuma saya kata kat dia macam ni dah. Dan makcik, kalau Allah bagi anak pun, mungkin anak kita belum tentu bagi manfaat. Anak saya kata, belum tentu bagi manfaat kat saya. Tetapi kalau mana Allah menangguhkan soal anak kepada kita, nescaya insya-Allah Allah bagi nikmat di sana, tu confirm dah dapat. Dan kita nak pujuk macam mana? Tak ada perkataan. Takkan kita nak kata barang tak kuat, orang tak jahat kita. Tak boleh. Maka jangan soal anak. Jangan bermegah lah tuan. Anak kita ni Allah bagi ni dua punca. Yang pertama jadi benda baik, jadi benda yang tak baik. Dia tak ada tengah-tengah. Sama ada boleh bagi barang manfaat. Kita tinggal ke anak boleh baca Quran. Kita tinggal anak menghafal Quran. Kita tinggal anak boleh sembahyang elok. Kita tinggal anak jaga di antara halal dan haram, kita dapat pahala. Di sana kita akan tuai hasil dia. Yang kedua, anak akan jadi apa? Barang mudarat. Kita tinggal dia tak sembahyang. Tuan-tuan duk kena katak dalam tu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jelas Allah sebut dalam Quran. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu wa ahlikum, dan orang di bawah jagaan kamu daripada api neraka Allah. It's not, bukan pilihan dah. Dia kena wajib. Nah, maka doalah minta Allah bagi kepada kita dan anak-anak kita daripada harta benda kita terpelihara daripada rasa sombong dan rasa takabur kita sesama manusia. Manfaatkan harta tu dengan jadi wasilah untuk kita lebih dekat dengan Allah. Ni Ramadan cantik tuan-tuan. Banyak manfaat kita boleh buat ni. Nah, banyak manfaat. Tetapi jumpa dengan pihak pengurusan Mahat Tafiz, tanya tengok 5 orang yang kita nampak keluarga yang nampak susah sikit, bantu cara bulanan lagi cantik tuan-tuan. Nah, jangan bagi duit direct kat depa, tuan-tuan beli peralatan setiap bulan masukkan dalam yuran depa ke, potong daripada gaji kita RM50. Allah gaji 3-4 ribu tuan-tuan. Kalau kata sebulan potong RM50, setahun baru RM600. RM600 tuan-tuan, beda duit beri ni tuan-tuan ni. RM600 tu Allah beda duit bonus nak dapat ni tuan-tuan. Jadi setiap bulan dapat manfaat. Nu tetapi cari tengok hak keluarga-keluarga susah, tetapi di market tengok, tanya owner kedai, tanya owner dia, ada tak buku hutang, mai saya nak tengok Ustaz. Tanya dia hak dalam ni yang mana yang cukup susah. Dia kenal. Kita tak kenal. Dia kenal. Dia kata ni maklong ni memang susah. Setiap kali mai beli sayur pun kadang-kadang ni tanya 2-3 kupang ya. Saya tolong bayarkan dia, nah saya bagi RM50 ekstra. Dalam bulan Ramadan baki ni dia mai nak ambil apa, guna RM50. Dia tak cukup abang saya tambah lagi. Kan cantik.
Kita makan, kita tentulah makan selesa. Dia belum tentu. Ada orang makan ni tuan-tuan, beralah ke ulam je. Ada orang makan ni alah dengan benda-benda yang kita tengok tak gamak, maka kita bantu dengan cara macam